Tahu tak views kat saya berapa? Berapa? 22.5. Oh, Hil bagi post dekat saya. Thank you, Hil. Bagi lagi awak. Views kita dengan views saya dengan views awak tak sama Sama. Oh, faham? 23 dah. Macam mana nak end ni? Faham. Rumah keluarga penyanyi dan pelakon Amira Othman mencuri perhatian netizen semasa sesi siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Menerusi video yang dikongsikan semula di TikTok memaparkan Amira membuat siaran langsung bersama penyanyi Fatah Amin, tetapi lain pula jadinya apabila netizen tertarik dengan keindahan rumah pelantun lagu Hati-Hati itu yang kelihatan besar dan mewah bak istana. Korang, kita tak buat apa pun dalam ni, tapi korang sama korang. Actors to perform in full screen, ini apa benda boleh tak nak. Saja dia gatal tangan. 24k, my god. Semua orang tak tidur ke? Nyanyilah Kak Long, okay lah, saya nyanyi sikit. Lagu apa? Lagu tu Dia kalau best kan, kalau ada gitar je saya tengok Ifan ada tak? Sekejap korang, Juga tidak jalan. Sebab kesian lah pula, views 25k. Temani diri. Dia nyanyi dah. Dia nyanyi lagu budak Gen Z. Budak Gen Z. Awak tak boleh tengok komen saya? Tak boleh. Oh. Kita tengok Ifan, kalau Ifan ada, kita suruh Ifan main gitar Betul. Mana Ipan? Adik. Boleh tak adik main gitar sebab Kak tengah buat live? Oh, adik? Sekejap. Mana dia? Boleh dek? Balu. Kita duet bertiga. Assalamualaikum, halo. Ipan. Kesem bukan dia? Halo. Si dia kakak lah. Adik, Balu nak nyanyi lagu Merah saya belum? bukan dek. Ijaz Fakri. Bukan dek yang ni. Lagu Alah, phone Kak yang lagi satu kat atas. Adik ada phone? Ada? Ada boleh teringat? Bukan. Tadi dia nyanyi lagu nak tanya diorang nak kita orang nyanyi lagu apa? Lagu apa? Korang nak lagu apa? Wih, meriah Raya Hill. Terus nyanyi lagu Raya Hill. Lagu raya? Raya, ya betul. Duduk. Ada nak duduk ke? Okay, korang vote nak suruh kita orang nyanyi lagu apa? Behave. Adik behave adik. Saya tengah cuba-cuba ni untuk Tengok diorang vote nyanyi lagu Anugerah Terindah. okey, Abalong. Okay, Abalong. Itu favourite Abalong. Kita penyanyi tak berhafal lirik. Tapi adik, kalau adik main gitar, Fatah nyanyi, nanti dia delay kan? Oh, dia delay. Akak ke yang ni? Kak Yah lah cerita dia. Yang nak nyanyi. Okey, cepat. Tapi Kak Yah kena pinjam phone adik. Kita jadi ni, kita jadi pendengar, penonton. Tapi saya tak expert sangat lagu tu. Saya cubalah Cubalah. Bila nak buat cover bertiga ni, Abalong? Itulah bila. Kita try ni. Ni kita macam kita buat live jamming. Wish. Tak boleh. Kalau dia orang suka, kita masuk studio. Wish. Betul ke, Abalong? Betul lah, takkan nanti kita berpuasa. Okay, Kak, Anugerah Terindah. Thank you korang bagi gift. Lirik Anugerah Terindah. Tu adik kira. Boleh? Saya cuba tak korang? Fatah, kau tak sedap dah marah. Kak akan nyanyi Anugerah Terindah. Amirah. Nyanyi dia Mirah. Suara awak tu sedap Mirah. Okey Fatah. Tak sedap Mirah. Abalong, kalau bagi Abalong macam mana? Patah. Nak juga dia kalau patah. Okey, kalau Ku ingin dia turun musik turun. jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta.
Kau yang ku cinta. Itulah mengajar. Betul kan? Sepenuh Hati biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah diriku. Jai, saya nak keluar first. Saya blushing ke Jai? Saya pula yang blushing. Allah. Adik, Saya blushing. Allah.